kita bersiaran langsung di Padang Serai. Betul. Untuk Havoc Food Festival 86.0. Betul. Kali ini Lawak Havoc Musika adalah episod yang ke-9. Oh ya, ke-9? Ke-9. Ui, pecah celik 9 Alhamdulillah, ya. Alright, jadi kalau kata mana-mana yang terlepas tak sempat yang tengok episod yang sebelum ni, anda boleh tengok dekat YT kami. Betul. Type saja Havoc_MY. Jadi Lam, kita tak nak buang masa tak nak dalam. dengarkan masa lagi. Anda semua dah sedia ke belum? Dah sedia ke belum? Cantik. Alright, jadi kalau anda dah sedia, jom kita serahkan pentas ini kepada Syarif, Fad dan juga Daniel Zaini. Tepuklah sikit kawan-kawan. Duduk bertimpun sambil berangan atas serabi di waktu malam. Bukan si punggung rindukan bulan, tapi hatiku. Marilah berhibur, lawak heboh musika, lupakan segala resah sudah gulana. Yang depan je tepuk. Yang belakang tu beri macam memang jauh tapi boleh tepuk kan? Boleh tepuk kan? Belakang nak dengar tepukan orang belakang. Dengar. Apa khabar orang Padang Serai? Memang terbaik. Orang kampung. Orang kampung. Orang kampung. Walaupun duduk Penang. Tengok dahi dia. Ha? Tengok dahi dia. Tengok dahi pun tu bukan orang Penang ni. Bukan orang sini. Orang mana? Orang mana? Orang mana? Orang susah. Bukan. Yang susah tu memang nampak. Orang mana asal-asal? Aku orang Sabah. Orang Sabah. Orang Sabah. Okey, kita sekarang Padang Serai, Kedah, betul? Betul. Dah kalau kat Kedah, Hang pernah sampai mana? Yang kau tahu pasal Kedah? Aku pernah sampai, okey, apa nama-nama tempat di sini? Banyak. Dia ada Kulim, ada Baling, Sungai Lunan. Petani, Sik. Apa tu? Kedah, Sik Kedah. Sik. Gurun Kedah pun ada. Gurun. Okey, yang kau tahu? Aku pernah pergi Danok. Kepala otak kau Danok. Danok tu dah terlepas daripada Kedah. Dah lepas. Kawan aku bawa. Kau buat apa di sana? Tak tahu. Tak tahu. Okeylah. Baik, kepada orang-orang Padang Serai. Mungkin ada yang belum bang? Tak payah tepuk. Saya baru nak bagi tahu. Okey bang. Baik. Tak, sebelum tu nak tanya. Kita orang punya suara dengar tak dekat belakang? Sekejap, kita test dulu. Saya tak tanya orang depan tau. Sabar. Saya tanya orang belakang. Sabar. Orang belakang dengar tak? Asyik. Kita nak bagi betul-betul panas. Dengar. Okay. Hello. Dengar. Okey, begitu. Kita nak bagi betul-betul panas. Okay. Panas, okey. Okey. Kita sebut apa khabar Havoc Padang Serai, korang cerit sekuat hati Apa khabar Havoc Padang Serai? Dengar. Terima kasih. Itulah persembahan daripada kami. Takkan gitu je. Takkan gitu je, bukan. Dengan dahi pun lepas tergantuk. Kenapa macam diorang tak faham aku punya bahasa? Dia faham. Jauh. Jauh. Dia faham. Tapi insyaAllah nanti dia faham. Okey. Seperti kebiasaan, kami ini adalah merupakan tempat yang ke-10 untuk Lawak Havoc Musika, betul? Episod 9. Oh, 9. Maaf, saya dah advance satu. Kenapa terlebih? Dah lock. Untuk next dah lock. Baik. Setiap tempat kita akan bersama dengan penonton yang bertuah. Betul. Di mana kita mencari mereka yang akan menjadi artis selama satu hari. Ya, selama satu hari, anda akan menjadi artis. Hampa.
Cakap Kedah, diorang macam tak faham. Aku boleh cakap, takut hampa tak faham. Okey, kau cakap Kedah. Aku Bagi tak tahu. Okey, cakap- hampa-hampa semua. Kita dah pergi 9 location. Apa Shan? Location. Lokasi. Han cakap apa? Aha, cakap Kedah. Yalah, location. Apa? Bagi tahu. Okey, Okey. kita ni dia dan location yang ke-9. Apa teruk 9. Kami tak panggil 9 ah. Habis tu? Dah punya ganu dah. 9. 9. Oi 9 kau. Menyembuh. Menyembuh juga aku cakap. Okey, tempat yang ke-9. Tempat lah. Jadi pada hampa semua, kami setiap tempat kami akan panggil mereka yang bertuah. Betul. Untuk kita jadikan artis selama 1 hari. Malam ni Betul. lah. Ya. Siapa-siapa yang bertuah di antara hampa semua yang mai pada malam ini, hampa akan bawa balik merchandise, hadiah eksklusif daripada Havoc sendiri. Betul. Betul. Lepas tu boleh jadi artis lah. Betul. Akan berlakon dengan kami di atas pentas selama 1 jam. 1 Betul. jam. Seperti lokasi-lokasi yang lain juga. Kami pergi sama juga di Padang Serai. Sabar. Sabar. Cuba keluarkan. Keluarkan. Okey, cuba cakap. Hello. Okey, cakap. Saya umumkan di Padang Serai kita akan pergi 50 bilion. Tengok tak ada orang tepuk. Maknanya dia pun tak suka saya. Dia pun nak yang original. Tak apa, cakap saya. Dia faham. Dia faham. Okey, selama 1 jam kita akan buat sketsa. Betul. Dekat atas pentas ni. Jadi kita nak memilih salah seorang daripada penonton yang akan berlakon dengan kita sepanjang 1 jam sketsa ni. Baik. Okey? Jadi kita nak volunteer. Kita tak maulah kami pergi ni, kami nak cepat. So, siapa-siapa yang pernah teringin ke, yang memang nak naik atas pentas ke, ada basic berlakon teater ke, Teringin lah. teringin orang kata. Wakil orang Kedah mana? Okey Jadi Alright. kita nak panggil wakil Padang Serai dalam kiraan 3, 2, 1. Berapa orang? Kita bawa naik 2 lah kan? Pilih seorang je. Pergi seorang. Kita pilih seorang. Tapi bawa 2 orang. Kita naik. bawa 2 orang lah. Okey, baik. Okey? Semua kenapa lelaki semua Dalam berpaling? kiraan 3, 2, 1, angkat tangan, tim kita akan pilih anda. Okey? Okey. 2, 1. Oh, semua bersembunyi Hai. Bukan main ramai seorang pun tak ada tangan ke? Jap. Abang tu tengah jalan pergi Bukan, dia memang dia hantar makanan tu. Oh, dia patah balik. Oh, Dia hantar ingatkan makanan. abang tu. Okey. Bukan. Okey, siapa Ada tak volunteer angkat tangan? Jangan sampai saya tarik tangan korang kat bawah. Bahaya kalau dia ni turun. Kalau saya turun confirm naik abang tu. Ada payment tau. Jadi guest artis. Ada payment. Ada tak wakil Ada bang? Ada payment. Oi, diorang memang tak maulah. Try. Tak, biasa. Kami jenis pemalu. Kami jangan tengok sini. Kami jenis pemalu. Tapi kalau diajar, insyaAllah kita main. Okey, cuba. Sekali ya. Tak pernah lagi mana-mana tempat yang 8 sebelum ni kami turun pergi ambil, betul? Betul. Dia akan datang sendiri, okey. Dia akan datang sendiri. Ni hampa jangan bagi malu aku tau. Okey. Apa lagi? Alright. Dalam kiraan 3, 2, 1, angkat tangan, okey? Bekak. 3, 2, 1. Aku habaq dah kat hang. Mungkin sebab tak ada lighting. Ayat Hantera. Sama aku tengah tengok. Mana? Tu yang ujung tu tengah angkat tangan tu. Mana? Tu. Mana ada angkat tangan? Mana? Tak ada yang kat Tak tangan. ada pun. Yang Ujung buat makan adalah tu. Bila kita Tu abang baju putih tu. Bukan, abang ni jaga kamera. Yang tengah ni Dia jaga kamera tu. Oh, je kamera. Panggil ada kejap sini. Jangan kau tengok. Kena aku Okey, jap. juga yang buat kerja. Pergi Cem. 2 orang Cem malah. Kau cari Kau kan ada aura, kau boleh tahu kan? Kalau aku dah turun ni, confirm akan naik abang ni. Assalamualaikum orang-orang Kedah. Sehat bestnya jadi penonton. Aku nak jadi penonton lah. Hei, kepala otak kau. Lucunya. Bang, saya wakil Kedah bang. Macam mana? Dia dah try and error. Malah aku. Abang ni. Okey bang, mari bang. Aku dah ada satu dah. Bang, marilah bang. Okey, mari bang. Mari bang. Boleh. Dah dapat dah. Okey. Seorang lagi. Seorang lagi. Cem. Okey, payment aku sebab kita tambah cari sikit siapa malam menang. ni. Payment aku tambah sikit. Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum bang. Baik bang. Bang, siap bang Dah tu ke? Bang. Ui, semua lelaki tak nak Dah tengok tukar. aku. Weh. Semua lelaki tak nak tengok aku. Check. Pergilah sampai belakang tu, ramai lagi tu. Aku pergi kan kalau aku pergi belakang, aku beli makanan. Cari je lah siapa-siapa. lagi Bang, tolong bang. Boleh tak tolong saya? Saya tak pernah tahu merayu macam ni.
Kalau tak saya jadi kameraman. Abang kameraman. Jap. Bang. Oh bang. Bang. Buat-buat tak pandang pula. Bang, buat tak pandang. Bang, okey bang. Jom bang kita naik. Alah kejap je. Yang baju biru tu ke? Baju biru tu. Bang. Nak kali mana tu? Depan tak boleh, kiri kanan tak boleh tu. Sini bang. Abang. Abang. Abang yang pakai beg selempang. Abang baju biru. Oh, dia tak mau macam. Dia cakap hi. Okey bro. Tu abang tu. Mana? Tu yang tengah pegang phone tu. Mana? tu. Bang, marilah bang. Tu. Dapat. Bang, Ada tu. sinilah bang. Muka Dalam dia macam merkin. Ya, tepukkan untuk abang ni Ya. guys. Okey bang. Bang, datang seorang. Awet tak ada? Bergantung. Okey, abang pergi sana, saya duduk sini. Okey. Tepukan untuk Merkin. Merkin Kembang. Abang datang seorang je ke? Ada wife. Oh, baik bang. Merkin, sini Merkin. Best tak dorang ni? Best tak? Okey, okey. Dah lah. Kau apa jadi penonton pula? Sinilah kau. Hai. Orang bayar untuk kerja. Okey bang, baik bang. Assalamualaikum, anak siapa hilang? Tolong Bukan. ambil. Bukan, memang mak ayah dia kat depan tu. Oh, okey. Sorry. Ya Allah. Dia pun pandang-pandang. Toyol ke ni? Dia kata. Kau toyolkan aku pula. Takut. Nampak tu dia peluk abang dia. Kau nampak kah? Okey, bang, baik bang. Okey, jom. Kita perkenalan. Bang, nama apa bang? Alamak. Test, mic. Up, sound. Okey, nama apa bang? Muhammad Saiful bin Jasni. Okey, Jangan Muhammad. takut bang. Dia tak pukul, jangan takut macam ni. Rapat je. Ini macam ni. Saya bukan 999, jangan takut. Okey? Muhammad Saiful bin Jasni. Abang Saiful. Daripada mana? Daripada? Penang. Daripada Penang. Orang kampung. Okey, Saiful, mulai malam ni Saiful kena ada nama glamour. Nama glamour? Kalau jadi artis. Apple. Apple drama band. Apple. Kenapa? Macam handphone. Oh, bukan. Saiful Apple. Abang, Okey? buat apa kat sini? Turun lah. Kenapa pula turun? Dia memang kita panggil. Oh, ikut ke? Ya, nama siapa bang? Okey. Nama? Nur Fitri Nur Hisham Daripada? daripada Sungai Petani. Ni orang SP. Orang SP. Nama dengan- glamour. Nama glamour. Apit. Apit. Apit Wang Lebor. Apit dengan Apple Oi, kena lah. Apit, dengan Apit. Upin, Ipin. Okey. Jadi anda berdua kita nak tengok dulu sebelum kita memilih salah seorang daripada anda. Anda dikendaki melakonkan satu babak dulu. Audition. Kita buat audition. Kita buat audition. Okey? Okey, kita bagi contoh, jangan risau. Apit dengan Ipul belakang dulu. Apit dengan Ipul, okey belakang dulu. Okey, kau jadi bapa, dia jadi anak. Apa pula aku yang jadi wakil? Contoh. Aku sudah panggil orang tadi. Wih, banyak betul kerja aku malam ni. Aku pula. Jadi bapa. Okey. Aku jadi bapa. Okey, scene dia anak dengan bapa tau. Anak dah lama tak balik. Okey, saya director. Okey, saya director. Baik bang. Bang, saya sini okey bang. Saya sini. Okey, belakang sikit. Bang, saya okey bang. Saya okey. Kau okey. Bang, Dua ni bang, tak bang. okey, turun. Janganlah, diorang dia nak tengok. Okey. Aku nak tengok. Okey, ready? Okey. 3, 2, 1, action. Pak, saya minta maaf pak. Bukan aku dia. Ni Aku director. Okey. Kau ni Abang kat sini saya terkejut. buka seluar aku, tahu tak? Bahaya lah dia ni. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Lama dah balik. Pak, Ya. saya lama tak balik ni. Pak apa pak? Abang baik. Pada tahun 1995, ketika kereta Proton tu dibuat, hang pun lama tak balik dah. Bila pak saya Perdana Menteri? Pak, Ya. janganlah. Saya tengok bapak makin uzur ni. Saya nak minta maaf. Sebab saya amboi busuk ni. Bapa tak. Saya minta maaf pak. Sebab Ya, saya... bapa maafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Botak mana ni? Ini anak bapa. Baru kau tahu nak balik. Kau sini. Bang, Awak Ini bukan bapak kau. Bapak aku. Bapak. Botak. Bila masa pula jadi botak. jangan bergerak. Saya nampak huruf M. Pita nak rambut. Lebih kurang macam tu lah. Okey, lebih kurang macam Wah, tu. jadi panjang pula. Lebih kurang macam tu. Okey. Siapa nak jadi bapak, siapa nak jadi anak? Awak bapa. Okey. Apit bapa. Apik bapak. Apik bapak. Apple Apple. jadi kamera. Apple jadi Apa pula anak. jadi kamera kau Apple ni? jadi anak. Sini, Mana Mak Apple? Okey. Okey. Apple kena sedih tau. Sedih tau. Saya punya sedih tadi dah 50%, awak punya 80. Awak pun kena sedih Apa? tau. Sedih. Masuk dah sedih Kalau boleh Jangan nak tarik menangis, seluar nangis pula. je. Bapa yang sakit, menunggu anak datang tak datang-datang. Okey? Sakit Okey. Sakit.
Ambil mood eh. Okay, ambil mood eh. Steady, stand by. 3, 2, 1 and action. Dah cakap tadi ketuk pintu kan? Ha? Kau datang-datang dengan sengih. Kena cokoroi. Kau lama tak balik. Lama tak balik. Jadi sedih. Jangan. Oh. Apa pula? Mabuk. Ada cakap mabuk, Cep. Hai. Ada aku suruh kau mabuk kah? Wah. Macam bangun minum ketum. Ketuk lah pintu. Sedih. Tak. Assalamualaikum, Pak. Kan saya buat tadi. Assalamualaikum, Pak. Oh, masuk. Ini Apa kau ingat rumah kau dekat taman permainan? Masuk je langgar begitu. Hei, Epul. Tutup pintu dulu eh. Okay, Epul lagi sekali Epul. Okey, Pak. Minta maaf, Pak. Sedih balik, Pak. Oh. Bapak dah nangis. Bapak dah nangis dah. Bapak 4 kali dah batuk tadi. 3, 2, 1 and action. Tak bunyi pintu. Ketuk betul tapi bunyilah. Bunyilah tu. Tuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pul. Lama kau tak balik nak. Happy pula bapak dia. Pakcik salah. Pakcik dah salah pula. Pakcik tak ikut dia. Dia tadi dah betul dah. Tadi dia ketawa kan. Tadi dia masuk. Awak pula. Pul. Macam member. Kenapa pakcik tengok? Pul, apa khabar bro? Baik macam tu. Pakcik. Bapak. Pul. Baru balik kau nak. Sedih. Awak okey. Pul. Boleh ke Awak turun okey, banyak awak kali? okey. Turun banyak kali tak apa Pul Okey, boleh. Okey. Kalau dia salah kau siku je. Karakter tua sedih eh. 3, 2, 1 and action. Tuk. Pul. Baru balik kau nak. Saya minta maaf Bapak sebab saya dah lama tak balik. Tak cus tangan bapak ke? Saya minta maaf Bapak sebab saya dah lama tak balik. Tak apa Pul. Mana kau pergi nak? Saya kerja Bapak sebab apa nak balik. Kerja tak bagi duit kat bapak pun. Itulah banyak tanggungan saya kena buat Pak. Kau bukan jumpa girlfriend tau. Bye. Saya nak tak balik lah Pak. Saya ada kerja lah. Bapak seronok. Tapi okey. Tapi okey pula kan. Diorang boleh berlakon tapi situasi tu jadi lain. Bagi watak lain, Daniel. Watak lain. Okey, sekarang ni Gangster. gangster. Aku rasa Gangster. gangster baru kena dua ni. Gangster. Gangster. Okey, ini contoh dia Contoh dia. Okey. Daniel dengan Ready? Ready Music action sikit. Tengok ni kena kasar sikit Tadi dah nampak 3. Okey, gangster 3, 2, 1. Sabar. 3, 2, 1. Kau ni kau buat aku macam dorang 3, 2, 1. Action. Tepi sikit. Lu apa hal? Bukan. Gua tak kira lu apa long kalau yanda ke ini KL bukan. Ini bukan KL. Ini Kedah. Hang mai sini pecah kepala. Hang banyak langsi main padang serai Apa langsi pergi langsi lah. Cina Utah ni. Ini Matama. Kalau lu tak ada fire, gua angkat lu dari tempat. Lu angkat lah. Ini tempat banyak berat mah. Okey Kak. Okey. Tahniah. Tahniah. Lakonan yang baik. Lagu yang baik. Nice. Jadi bang kita orang terpilih bang. Kita tahu dia orang. Diorang Dia orang. Okey, contoh. Okey, macam tu. Contoh macam tu. Kalau tadi macam sedih, macam susah sangat kan? Ni gangster Gangster. Ini jangan bagi aku pula jadi gangster tau. Gangster takkan nak macam tu kan? Baik boleh. Apit start dulu Ni kawasan Apit lah kira. Okey. 3, 2, 1, action. Oi, hamai sini. Lu mau apa? Ada buat apa kat tempat aku? Kau dia ni tempat gua pegang. Walaupun aku daripada Sungai Petani, Padang Serai aku pegang tak? Siapa kisah? Aku punya tempat aku dah besar lah. Lu siapa orang bergoyang? Tak kenal aku siapa? Tak kenal. Lu Aku siapa? Apit. Ya kah? Ya. Tak kisah pun. Tak lu lah, tak kisah. Semua orang kisah kat sini. Tanya semua kenal aku siapa dah. Kat. Kak. Apa kau ingat makcik bawang ke bergaduh? Apa hang? Tak Hari kisah aku takut pun. dengan hang. Aku tak heran dengan hang Menggelupuk. Tak kisah pun. Hello you all. Tak apalah. Dah, yang penting dia orang dah lakukan. Mari kat tengah. Beri tepukan untuk diorang. Tepukan untuk Apit dan Ipul. Hui, power lah dua-dua. Power lah boleh berlakon rupanya. Aku dah cakap dah. Orang Padang Serai macam gini talent. Power. So malam ni kita tak payah buat kerja lah. Bagi diorang berlakon je lah. Kenapa? Wait, siapa? Pasal apa? Pandai. Pilah dulu. Sempat rehat Baik. Okey. Seperti yang kita bagi tahu tadi, kami hanya akan pilih seorang saja yang akan berkisar dengan kami selama 1 jam atas pentas. Betul.
Jadi siapa yang terpilih bukan kami tiga yang tentukan. Betul. Tapi orang-orang Padang Serai malam ni yang akan tentukan. Benar. Saya sebut nama, sorakan yang paling tinggi akan dikira sebagai pemenang pada malam ini. Okey? Muzik. Tuh, muzik suspend. Saya enggak kan. Saya mau tahu saya. Putar. Dah. Baik. Antara dua peserta ini, siapakah yang akan meninggalkan Akademi Fantasia? Antara Apit ataupun Epul. Jika anda rasa Epul patut menang, jerit hey! Anak siapa kesurupan? Itu mungkin anak Epul. Anak Apple ke? Bukan. Tak apa Epul, harap sabar. Kita masih lagi ada undian online. Hah? Jika anda rasa Apit patut menang, jerit hey! Baik, tahniah kita ucapkan kepada Apple. Siapa yang dapat tadi? Apit. Oh, Apit. Tahniah Jadi kepada Apit. pemenangnya adalah Apit. Tapi Apple, apa pun Apple pun terbaik juga boleh. Apple jangan sedih. Epul jangan sedih. Minta maaf boleh. Pul. Tak apa, abang ambil awak dekat bawah, abang hantar awak pergi bawah, okey? Okey bang, tinggal dekat mana kat sini? Tinggal kat mana? BM. 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 Apa tu? Bukit Bahasa Pentajam. Malaysia. Bukit Mata. Jangan marah. Tak marah. Ya. Saya hantar hang duduk sini balik. Okey? Hang boleh rehat. Apa bagi dong berlakon lah. Dek, saya dek. Baik. Baik. Okey, dah. Dah naik. Dah, okey. Aduh. Baik, Apit akan bersama dengan kita pada malam ini. Tepukan untuk Apit. Kita sementara tu kita akan bawa Apit bersiap. Kami pun akan bersiap untuk kita jalankan sketsa kita pada malam ini. Betul, Yang diberi sketsa tajuk. kita. Tajuk dia adalah harapkan pagar makan padi. Okey. So, kita tunggu selepas ini dan kita jemput semula host kita. Epul. Silakan. Dan juga Talam. Silakan. Okey. Mari temukannya. Alright, tepukkan untuk Apit. Sebagai cameo kita malam ni. Yang terpilih pada malam ini. dahsyat. Oi, baik. Nampak biasa. Alright, okey, Bol. Tapi Bol tak apa. Bol, relax Bol. Okey. Kita nama sama, relax. Alright, Cuma awak kembang sikit, saya kuncup sikit. Okey. Apa pun, Alright. kita akan jumpa sebentar saja lagi Dalam dalam Lawak Heboh Muzika. Kita jumpa selepas ini. Alright. Baik, kita kembali lagi di dalam Lawak Havoc. Baik. Yeah. Ini dia, Bol. Kalau kita tengok, Bol. Panjang. Oh, baik. Kita tengok pada 5 malam Coca-Cola. ni, Bol. Malam Yap. ni kalau kita tengok siapa yang ada kat sini. Wow. Bukan main ramai dia. Betul. Ya Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Tapi dah tak apa, kita tak sabar dah lah. Okey dah. Jom. Alright, Kita jom. teruskan. Kita mulakan dengan segmen yang pertama. Baik. Berikan tepukan gemuruh Betul. untuk Syarif, Fad dan juga Daniel Zaini. Tepuklah kawan-kawan. Ya. Ini. Sepanjang perjalanan ini, lurah dan lembah ku lalui, dapat suami kaki pukul, habis lebam badan ini. Apalah malang nasib cik. Dapat suami pun tak pernah menghargai isteri. Harap-harap hari ini dia okey. Saya dah sediakan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Hei. Apa hal? Kenapa bang? Ini Bella ke? Ni Bella. Hang duk buat apa tadi? Tak ada bang. Tadi saya siapkan. Aku tanya hang duk buat apa tadi? Tadi saya buat. Jangan duk main dengan aku. Aku kata dah. Aku kata kat hang duk Duduk bang. Bang duduk bang. Saya dah masak dah hari ini untuk abang. Abang. Boleh. Abang tadi kerja balik pukul berapa bang?
Kenapa? Kau Tengok berbalik, sini, tengok berbalik sini. merompak ke? Ha? Ha? Kau pakai anak tudung ke snow cap ni? Ni. Aku balik penat-penat. Engkau dengan tak bersiap. Dengan kerja rumah semua tak buat. Kau melalak depan orang. Kau ingat orang nak dengar ke? Janganlah selalu macam ni, bang. Apa salah Bella? Okay. Bella kan okey. Bella tak jalan keluar rumah. Dengar ke suara dia? Kenapa tanya orang? Mana ada orang? Tak. Abang tanya jiran. Kau tanya jiran. Ha. Dengar je. Dengar. Bang, apa raba-raba ni? Apa dah tengok mic? Pusing. Pusing. Kau dengar sini apa abang cakap Oh, rupanya Kau jatuh tadi off. Oh, off. Okey, bang. Abang, Aku sebenarnya dah lama dah nak cakap dengan kau. apa dia, bang? Kalau boleh jauh sikit daripada aku. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Hadapi hidup ini. Susah senang diriku, Asik. dapat bini begini. Patutnya kau sedih tau. Dapat aku memang Tak, abang nyanyi sedap. Abang duduk, bang. Duduk. Bang, hari ini Bella masak spesial untuk abang. masak apa ini? Hari ini saya masak ketumbit. Ketumbit? Ketumbit tu nak makan apa? Tak, dia sejenis tumbuhan. Abang nak makan tak? Tapi umur apa? 29. Okey, bang. Bang, kenapa ni, bang? Asyik-asyik nak... Kan adalah. Kau buat macam sampin pula kain ni. Pakai betul-betul. Tak kuat. Eh, bang. kau kain jatuh, jiran bersorak semua. Aku memang menyesal tau dengan kau ni. Aku kahwin dengan kau sebab mak bapak kau paksa aku. Kau dengar sini, kalau ikut hati aku tak nak tengok muka kau ni. Sampai Aku tak nak duduk rumah, aku nak keluar. pasal balik, bang. Bang, pasal balik, bang. Aku stres dah duduk rumah macam ni. Kau jangan cari aku. Kau faham tak? Faham. Bila-bila masa je aku boleh tinggal kau. Tak sedar diri punya orang. 15 tahun kahwin dengan aku. Bunyi Sabah lagi cakap. Aku bawa kau duduk dekat Padang Serai ni. Kau belajarlah cakap sini. Apilah. Maafkan saya, bang. Kain batik dah macam skirt dah kau buat. Ingat, aku takkan cari kau lagi. If you're nothing you can lose, you need to fight in the world. Lagu apa pula aku nyanyi ni? Aduh. Assalamualaikum. Bella. Muna. Kau masih sayang orang yang sama, namun kau kena bijak. Tapi apakan daya, kau masih rindu orang yang sama. Tapi buruknya muka. Aku bersabar, kenapa kau begini? Muna? Habis tu siapa nama kau? Joya. Joya, okey. Ya. Joya, Ni duduk je. kau tak terserempak ke dengan suami aku tadi? Kenapa sampai macam gini, Bella? Aduh, susahlah nak langkah tu. Bella, kau... Bella, Susah. kau pakai sneakers dalam rumah? Tadi, awak tahu kan, suami saya ni memang selalu pukul saya dekat rumah. Fazura, sini sikit. Dekat sikit. Makan. Kau ni kerja nak makan je. Sini. Jangan bawa pinggan aku. Dah macam hamster dah aku tengok. Suami aku, aku tak tahu dah nak buat macam mana. Dia hari-hari, dia pukul aku. Aku dah tak tahu nak mengadu tempat siapa. Oh my God. Efeknya dia nangis. Asal dia sedih. Sedih
Bella dengan kau ni Bella. Joya, kau kena tolong aku. Aku tak nak lagi tinggal dekat rumah ni. Ayuh, hidup aku dah sesara dah, Bella. Sabar Bella, sabar. Hantar aku dekat mak bapak aku. Sabar Bella. Kau memang botak ke? Tak, ni orang cakap pandai. Oh. Tak apa Bella. Tak apa. Aku tolong kau. Aku tolong. Kenapa kau ni? Senak dada-dada ni. Kita tolong dia ya. Boleh. Nak buat apa? Aku ada kenal seorang Tok Bomo ni. Dia boleh ubatkan laki kau. Takkan sampai nak pakai bomo. Bella, kalau dah sampai laki kau pukul kau, takkanlah kau nak biar je. Cakaplah apa gini. Betul lah. Betul lah. Kita jumpa Bomo ni. Bomo ni boleh tundukkan laki kau. Betul ke? Betul. Biar laki kau tu melutut dengan kau. Menggelupau laki kau. Kalau macam tu, Okey. kita pergi lah. Kita pergi. Boleh tak? Boleh. Sekarang kita pergi. Boleh tak? Boleh. Kau dah kenapa macam memerang ni setan? Ha? Macam apa tu kucing British short hair. Tapi dia ni siapa? Ini kawan I juga. Jiran sebelah baru pindah. Baru pindah. Wah, Mana? Bos, Kapten ni. Suami petani. Minggu lepas Ha? aku bawa dia pergi jumpa Bomo tu tau. Ha? Ini hari laki dia dah jadi kucing kat rumah. Berguling-guling. Ui. Hang buat apa kat laki hang? Tanya dia. Ha? Laki kau asal tanya dia? Betul ke ni? Betul. Ha. Laki saya. Bukan laki dia. Laki kau kan yang kerja yang kerja Apa dia cakap tadi? Laki dia bekas laki kau. kepala bapak kau. Tak, laki dia kawan dengan bekas laki aku. Okay. Hang ni pun cakap lah elok-elok. Laki dia kerja kilang kat Penang tu. Kilang apa? Kilang Osram ke apa tak ingat? Kat situ lah kan. Tapi dah jom kita bawa pergi jumpa Bomo tu. Betul lah benda ni. Betul benda ni. Tak payah mahal. Kau bayar dalam RM15,000, RM20,000 je. 15,000. Banyak lah. Tak ada apa sangat. Tapi laki kau akan melutut dekat kau. Tak apa. Cuba cakap. Laki kau akan melutut dekat kau. Cuba cakap. Lutut dekat kau. Aku lutut kau sekali. Okey. Okey, boleh lah. Okey. Jom. Jom. Oh ya Allah. Tadi tu Apit tu, si Joya tu, dia Cik B ke? Lebih kurang kan? Tapi aku nak tanya kau lah. Dia orang nak bawa pergi mana tadi tu? Aku tak tahu. Kita kena tunggu segmen 2. Tapi kau orang nak tahu tak dia pergi mana lepas ni? Bomo mana yang dia bawa juga? Nak tahu tak? Kalau nak tahu kita kembali lagi selepas ni di Lawak Heboh. Heboh! Alright. Baik, kita kembali lagi di dalam Lawak Heboh. Iya, ini dia kita masih lagi di Padang Serai. Betul. Alright, jadi tadi Alhamdulillah. kita dah tengok segmen yang pertama. Wah, dah bini dia dah kena bawa pergi Bomo. Yang bini sifat tadi tu, dahi luas tu. Itu aku tak tahu. Aku rasa dia botak, dia leukemia lah. Okey. Alright, jadi apa pun jom kita berhibur untuk segmen yang kedua. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Syarif, Fad dan juga Daniel Zaini. Tepuklah sikit kawan-kawan. Ya. Duduk sebelah sini kan. Mambang berdampinglah denganku. Ni apa mic macam ni? Wahai Mambang, datanglah kepadaku. Menjelmalah di kau agar aku boleh menyantau orang Padang Serai.
Mbah Dukun sedang obati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sampai komat kamin mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disambut. Jangan ganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Mbah Dukun. Oh, habis. Sorry. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok apa bang? Abang baik. Tok ni Tok nak tahu sesuatu tak? Apa dia? Tok handsome ah. Tok Tok mainlah duduk sini. Aku jumpa berapa jeratus jenis jin. Aku tak takut. Hang mai aku takut tu. Awak Tok panggil saya Jin. Hang nak main romantik pula. Bagi muzik romantik satu dah. Tok nak bagi dulu ke saya bagi dulu? Saya ada banyak. Hang nak try aku, hang bagi dululah. Aku terajang lagi ha. Tok. Apa beza Tok dengan Jabatan Pulau Pinang? Apa? Bila? Jabatan Pulau Pinang ramai orang naik. Tapi kalau Tok, saya seorang yang boleh naik. Hang berani cakap macam tu kat aku? Ha? Kena balas? Cakaplah Tok, orang Tok tunggu. You? Ya, You tahu tak apa beza you dengan penyapu? tak tahu. Ha? Tak tahu. Sebenarnya tak ada beza. Apa? Dua-dua bagi semak kepala otak saya. Hang jangan duk try aku. Pasal apa nak try aku? Hang mau aku santam hang tadi. Jangan macam tu Tok. Apa? Assalamualaikum Tok Bomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak buka pintu ah. Dan bila kau hadir bagai satu misteri, ternyata diriku bagai sudah dijampi. Dia lah ni lah aku cakapkan Bella. Tok Bomo Pok Mali. Ni lah dia. Tok Bomo Pok Mali. No woman no cry. Ni lah dia. Kenalkan Bella. Tok, Ya. saya Bella. 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 Boleh salam? Boleh salam lah. Ui, lembut tangan. Tok. Ya. Masuk. Kenapa? Awak? Sampai Tok ni macam nak try saya ah. Tok jangan try dia bini orang. Tapi boleh lah kalau dia nak try saya. Saya nak jual satu. Boleh. Tok! Kau jangan main-main. Kau jangan main-main. Karakter balik. Dia peluk saya pula. Tok, saya jual satu lah. Jual satu. Music. Ya. Ada apa ni? Ada apa? Bella. Tok. Tok tahu tak apa beza Tok dengan motor? Apa beza? Kalau motor, orang lain tunggang. Kalau Tok, nak saya tunggang. Tok? Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Jadi, jomlah. Sebelum Tok tunggang, baik Tok tendang. Okey, Tok.
Tok. Ada apa ni? Duduk. Ni hari jadi siapa ni tu? Bukan hari jadi. Ni ritual panggil jin. Oh, okey. Tok. Sebenarnya Tok. Happy Hours! Kita. Tok. Sebenarnya Tok. Kawan saya Bella ni. Laki dia selalu pukul dia. Boleh tak Tok buat supaya laki dia tu jadi bodoh? Ha? Boleh tak? Betul lah kan? Jadi bodoh? Jadi bodoh. Dia dah memang bodoh. Tambah lagi bodoh. Oh, tambah lagi, okey. Boleh tak Tok? Boleh tak? Dia senang macam ni tu. Saya dekat rumah, laki saya selalu pukul saya. Lepas tu dia tak pernah pun nak mendampingi saya tu. Ada tak Tok cara untuk supaya laki saya tunduk dengan saya, sayang dengan saya tu? Sebenarnya, hang memang layak dipukul. Aku bercakap dengan orang kan dengan kambing? Tak tahu. Hang jangan kurang ajar. Okey, Tok. Okey, Tok. Jangan Tok terbuka. Okey, Tok. Ya, Tok. Macam mana tu? Ada cara tak? Satu ya. Apa dia tu? Apa tu? Cara dia cukup mudah. Eh. Dia ada mantra dia. Mantra dia. Baca mantra dan bagi dia nasi kangkang. Nasi kangkang, nasi kangkang. Apa tu nasi kangkang? Aku selalu makan dia nasi ayam. Bodoh betul kau hang ni. Nasi kangkang tu kau bagi laki kau makan, nanti laki kau makan dia ikutlah cakap kau. Oh, nasi. Tu baru betul. Ada tak resepi dia? Resepi kepala otak hang. Kau ingat si Lah berani? ni hang nak santau laki hang. Betul. Nak buat kat laki hang. Betul. Duit bawa duit. Ada dia 15,000. Bagilah bagi. Berapa? Atuk tak kosok gigi ke? Busuk lah bodoh. Lupa. Pukul. Saya paling dekat tu. Okeylah. Tu gelak macam ni lah. Okey tak. Ini okey. Okey tak. Jadi Tok, boleh tak ajar sekarang Tu ambil ya. Boleh. Pertama sekali ambil depan. Berarti masak nasi. Masak nasi. Bila hang masak nasi sebelum lelaki yang balik, hang duduk macam ni kangkang. Happy birthday to you. Jangan tengok Tok punya macam tu. Orang ramai. Saya tengok macam mana contoh dia. Hei, iblis. Hang buat orang tu buat apa? Sorry tu. Apa boleh buat happy birthday pula? Apa ni? Janganlah ni. Tiup dia sampai habis. Yeay, happy birthday. Okey dah. Jom kita sambung. Okey tu. Sambung. Lepas dah kangkang tu, buat kangkang. saya kangkang tu Okey, aduh tu tak cukup Nampak? Okey dah tu. Okey dah kangkang. Oh, hang duduk belakang tengok bungkuk dia Dah. Dia tengok. Okey tu, lepas dah kangkang tu macam mana? Lepas dah kangkang, peluh daripada nasi tu akan naik. Peluh? Nasi tu wap. Oh, wap. Kalau tahi terkeluar macam mana tu? Kalau tahi terkeluar, laki yang mampu itu. Oh. Okey tu. Jangan bagi keluar tahi. Oh, okey gitu. Hang nak buat sampai mati ke? Tak, saya senang cherry berry. Kau ikut je cakap Atuk ni. Okey gitu. Okey. Hang kangkang, Okey. wap dia naik tu dia Wap. akan basah bungkuk hang. Dia akan menitiklah nasi. Yang tu bagi laki yang makan. Iu. Iya. Peluh. Oh, bagi dia makan peluh tu. Bagi dia makan peluh tu. Okey, boleh tu. Lepas dia dah makan, kena buat apa tu? Tu. Oh, pindah tempat. Okey tu. Teater. Okey, kita. Bila dia dah makan, Ah. dia akan selalu sayang kat hang. Betul ke tu? Betul. So balik ni saya kena masak nasi. Masak nasi. Nasi tu nasi biasa je ke? Nasi biasa je ke? Basmati. 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 Yang tu juga tu? Yang tu je tu. Yang tu saja. Okey tu. Okey, saya nak balik lagi tu. Terima kasih Tok Momo. Terima kasih tu. Terima kasih Tok Momo. Apa call I tau? Naughty you. Jom. Tok, asyik Tok. Tekan jam membuih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tok Kadir. Ha? Tok Kadir. Siapa? Hang pandai-pandai bukan nama aku bang. Tok apa ni? Tok Tapai. Tok Tapai. Oh, tu kedai tu, Tapai tu. Tapai Haji Ismail. Oh. Tu kedai tu. Saya sebenarnya boleh nak duduk ke nak berdiri? Berdiri ke? Saya ada masalah dengan orang rumah lah tu. Tu. Saya ada masalah dengan orang rumah. Tak apa. Hang tak payahlah ikut aku sampai macam ni. Okey, tak jalan. Aku nak bercakap. Saya setiap hari kalau balik rumah panas tu. Asyik tak boleh tengok muka dia. Tu tak boleh. Tu pernah tengok muka bini saya? Mana tengok? Kalau macam ni aku bulu dah. Hui. Tu dah pernah jumpa ke bini saya? Tak pernah. Cakap betul-betul. Tak pernah. Tak salam lagi. Macam kenal baru ni. Ha? Tu cakap betul-betul. Tu ada jumpa siapa-siapa ke sebelum saya? Cakap. Tu ada jin tau. Macam mana tu? Kalau nak buat kat dia jenis tak bersiap. Saya balik tak boleh tengok muka dia. Makanan dia masak semua tak sedap. Saya nak buat apa tu? Jangan tolak aku. Saya Hang bercakap hang tolak aku. Saya terbawa-bawa. Macam mana tu? Macam betul-betul teater lama nak terus ni. Bukan, aku tengah fikir. Dialog kau apa? Hang kena bagi lawan lah. Tadi dia lain kan, kat aku lain. Okey. Macam mana tu? Jangan ikut. Hang jangan ikut aku boleh tak? Okey, macam mana tu? Kalau kat bini hang tadi aku bagi nasi kangkang. Kalau dekat hang, aku rasa kita santau dia tu. Kita santau dia tu? Saya dengar yang santau yang awal tadi saya tak dengar Kita buat yang kita tak dengar. Tak pasal kan? Maksud cara halus. Cara halus. So kalau Tok buat kat dia macam tu, dia jadi apa tu? Dia akan mati. Dia akan mati. Baik, saya setuju tu. Sebab saya pun nak kahwin lain. Hang nak kahwin lain? Okey tu Okey. So saya dah boleh Jadi balik? saya nak buat terus ni. Boleh. Bagi gambar dia tadi. Tapi ni gambar ni yang betul tau. Tengok gambar yang bukan. Yang tu lah tadi. Hak botak ni. Hak botak ni pula. Dah. Baik aku buat sendiri kalau macam tu. Kau ni nak membohong je kerja kau. Hang berani buku itu Apa? Hang nak kata ni tempat hang? Ni tempat aku. Padang Serai? Hantar Padang Serai, Taman Legenda. Semua ni kena aku. Hang jangan main-main dengan aku. Tok, ni betul ke? Ni betul, ni betul. Oh, ni betul. Okey Tok, baik. Saya minta maaf. Saya balik. Saya buat kat dia Tok dah Macam mana aku ajak? Macam mana? Guru tapai, guru tapai, guru tapai. Sebut tu. Guru tapai, guru tapai, guru tapai, guru tapai. Itu. Sentiasa dalam otak hang. Tapai Haji Ismail tak payah sebut. Tak payah. Guru tapai, guru tapai, guru tapai. Itu tu Ya. Baik, guru tapai, guru tapai, guru tapai, guru tapai, guru tapai. Duit tak bagi baru. Lam, Tok, Lam. Tok, ni tempat dia. Ni tempat dia. Tempat dia. Oh, ni tempat dia. Ni tempat dia. Oh. Kau jalan dulu. Aku tengok dia macam Undertaker. Tak, bukan. Assalamualaikum, Tok. Nampak main buah-buah pula. Nak main buah-buah pula. Duduk dulu, Tok. Tok. Duduk dulu. Tok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar! Aku bomoh setan. Ya, keluar. Dah habis segmen. Dah habis segmen. Tapi apa-apa pun. Okey, kita jumpa sebentar saja lagi dalam Lawak Heboh. Allah! Jatuh! Baik, kita kembali lagi di dalam Lawak Heboh. Heboh Musika. Alright. Lah. Apa dia? Pejam culik dah last segmen. Ya kan, memang kalau pejam kena celik pun. Oh, ya ke? Kalau pejam terus meninggal. Jumpa bomoh tadi. Alright, jadi jom kita nak bawa anda untuk segmen yang terakhir. Ya. Apa yang berlaku, benda tu tahulah. jadi ke tidak? Yep. Apa yang ada Katok Bomo tu yang Sampai tak ilmu dia tu kan. ataupun Bomo tu kahwin dengan Joyah tu. Alright, jadi jom kita berikan tepukan gemuruh untuk Lawak Heboh Musika. Tepuklah sikit kawan-kawan.
Harap-harap benda ni jadi. Tok Bomo cakap tadi tu kita kena kangkang. Letak. Asal bersepah rumah aku ni. Hai Mambang Kangkang. Bunyi apa tu? Saya minta tadi bunyi kentut tau. Itu dah macam bunyi cerit beret dah tu. Harap-harap benda ni jadi. Tunggu suami saya sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru balik? Baru balik. Duduk. Jadi. Awal balik hari ni? Abang nak minta maaf. Sebelum ni abang banyak salah dekat Bella. Dah tahu. Lepas ni buat lagi. Abang minta maaf. Abang lost. Abang lost. Tapi hari ni abang tengok cantik. Kenapa hari ni macam lain? Berseri-seri muka. Abang minta maaf kalau salah. Tadi saya pakai sunscreen. Apa? Sunscreen. Sunscreen. Abang minta maaf ya. Abang rasa kita perbaikilah hubungan kita. Tahu tak apa samaan Bella dengan internet? Apa dia? Dua-dua slow. Abang minta maaf tau. Kita perbaiki hubungan kita, okey? Baik. Tak apa, bangun-bangun. Kalau macam... Janganlah. Awak dia macam goda-goda je. Bukan. Dah ready. Okey. Ha? Kalau macam tu, Ya, ya. saya Ya, ya. maafkan abang. Ya, ya. Tak apa. Beg tu letak kat sana. Dekat sini. Lepas ni awak jangan buat lagi, okey? Cium sikit. Tak payahlah. Tak Tak payah. payah. Tak Dia payah. okey. Okey, duduk. Ada masak apa-apa ke? Ada. Telur kuning. Ha? Sila. Tapi abang macam kenyang. Makan. Kenapa bau peha? Ha? Peha ayam. Tapi betul abang kenyang lah. Makan. Kalau tak nak saya makan, Cuma makan dulu. makan dulu. Sunyi. Oh, bukan. Kenapa tiba-tiba nyanyi? Tak pernah kamu masak sesedap ini ya. Sedap kan? Sedap. Awak rasa apa tadi? Apa pula kau tiba-tiba jadi macam tu? Abang rasa macam Ha? betul abang tak pernah rasa sesedap ini. Nasi apa ni? Ni tadi saya beli nasi biryani. Ini yang betul ya? Betul. Cuba makan. Apa pula suruh saya makan? Okeylah ya. Abang minta maaf. Abang dah takkan buat salah lagi dan abang takkan tinggalkan yang lagi Tak apa. Sekejap lagi nanti kawan saya datang. Dia nak tengok awak. Dia cakap awak ni sakit, so dia nak datang melawat. Okeylah. Okeylah, sekejap lagi kawan awak datang. Okey. Abang makan dululah. Makan dulu. Lepas ni aku akan buat lagi. Suami aku dah menurut perintahku. Kenapa tu? Piano. Ada punya piano. Apa pula tiba-tiba kau main piano? Gurau pun tak boleh lah ya hari. Aduh. Dah, habiskan makanan tu. Habis kan? Habiskan. Lambat pula kawan saya naik Kurang ajar. Ada kawan ke? Ada. Selama ni abang tak pernah tahu kamu kawan dengan siapa. Saya saja, saya nak jemput orang makan sama-sama dengan kita hari ni. Orang sini juga, Padang Serai? Padang Serai. Kat mana? Area mana? Geng-geng Pak Sembok. Kenapa? Oi, naik. Oi.
Tolong. Tolong. Apa ni? Janganlah. Jalan. Apa ni? Janganlah. Kenapa kena tangkap pula ni? Ini si siapa ni? Sebenarnya, saya dah tangkap mereka dua. Hah? Mereka dua dah buat benda jahat. Jiranan kita. Hai? Tempat kita ni balai raya ke? Kenapa tangkap orang lepas tu bawa dekat sini? Awak ni siapa? Awak ni siapa? Kalau nak tahu, saya Inspektor Fazli. Ui, Oh, menyamar. Saya menyamak. Polis menyamak. oh dia polis. Ya ke polis ni? Tak macam inspektor pun. Habis tu macam apa? Macam mekanik. Awak panggil saya mekanik. Tak. Ini saya tahu. Ni sebab apa dia kena tangkap? Yang ni dia kena tangkap. Sebab awak tak dengar. Okay. Jadi dia kena tangkap sebab dia dah buat jahat. Mana lah? Oi. Tahu lama tak naik stage. Apa? Dia buat apa? Dia kan bomoh kat kampung kita. Siapa kata? Habis tu? Dia ni. Polis. Jangan sampai saya tangkap awak. Okey, sus. Dia ni buat benda-benda kurafat kat kampung ni. Ha. Memang patut. Puan Pazura. Ini siapa pula? Ini siapa? Saya adalah Inspektor Majburi. Dan saya adalah staf dia. Menyamak je. Saya pun menyamar juga. Dia ni pun punya anggota. Jangan pegang macam tu tuan, geli. Tapi isteri saya tak apa. Tak tahu mana isteri awak? Awak Sebenarnya, saya yang upah bomoh untuk nak hancurkan keluarga awak. Sebab saya dah lama syok kat awak. kat siapa? Kat awak lah. Saya. Dah macam-macam ni plot twist ni, aku dah pening ni. Dan sebenarnya dia juga adalah polis. Ha? Saya adalah Inspektor Yusof Aslam. Yang menyamar selama ini. Daripada unit tindakan gerak khas cawangan 555 Padang Serai. Setelah 5 bulan kami berada di dalam penyamaran, kami telah menemui beberapa isu-isu skema yang berlalu rasa di Padang Serai. Okey. Kalau betul polis kan semua. So, dia ni penjenayah. Ya. Selama 5 tahun, 5 hari dan 5 bulan kami menjejaki bahawa beliau telah menskema hampir seluruh penduduk Padang Serai. Maaf tuan. Sebenarnya dia hanyalah perangkap. Dia pun menyamar. Dia pun inspektor. Inspektor? Inspektor Tabai? Saya. Jadi kalau empat-empat inspektor, siapa yang bersalah dalam cerita ni? Saya yang bersalah. Sebenarnya tujuan kami buat semua ni nak membagi tahu kepada awak. Apa? Bagi tahu dia. Dia petik. Sebenarnya cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Kami buat sketsa ni untuk bagi tahu orang sebab patutnya tak jadi macam ni cerita ni. Saya pun tak tahu nak tutup macam mana. Bini saya pun dah tak ada. Bini saya dah tak ada. Sebenarnya sabar. Tuan masuk tuan. Okey. Sebenarnya kami pun dalam perisikan. Hampir 5 bulan dah. Kami perhatikan awak-awak polis-polis semua ni. Kalau dah semua polis, ada kosong ke? Tapi sekarang aku nak tanya, kat mana hujung cerita ni kalau semua polis? Hujungnya, janganlah kita scam orang, hormatilah isteri dan suami. Ya! Ada pula pening. Apa punya cerita ni? Apa ni? Semua polis. Bini aku jadi polis. Tok Bomo jadi polis. Okey, jom. Kita berhibur. Pagi-pagi buta maya datanya, aku nak ke mana? Berseluar reki baju bunga-bunga, duduk atas tangga.